Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. InsyaAllah pada kali ini saya akan kongsikan penulisan ayat untuk pertandingan khat, iaitu hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Menggunakan had nasakh mata 3.0. Mata 3.0. Mata 3.0 ya. Okey, mata 3.0. Okey. Pastikan matanya semua sentuh permukaan kertas supaya mendapatkan ketebalan huruf yang sepatutnya. Pastikan kertas telah dibuat garisan terlebih dahulu dan kemudian setelah tulis boleh dipadamlah. Okey. Okey, man ahdatha. Okey, huruf mim. Okey, ke situ. Begitu. Okey, nun bawah garisan dan pusingkan. Titik nun. Ekor nun ni tidak melepasi kepala di sini. Dengan kadar 1 titik. Dalam ni anggaran 3 titik lah boleh muat ni. Man ahdatha. Huruf alif. Okey, man ahdatha. Man ahdatha. Nanti kita letak hamzah kecil di atas alif tu. Man ahdatha. Huruf ha. Okey, begitu. Okey, begitu. Cantumkan dengan kepada permulaan ha tadi dan naikkan ke atas. Okey, dal. Dal tapaknya tidak menyamai badan ha di bawah ni. Man ahdatha. Huruf tha. Okey, pertama kepala dan turunkan agak condong ke kiri sikit. Okey, begitu. Man ahdatha. Okey, titik tu kalau jarak boleh rapatkan begini. Okay, bagi cantum. Man ahdatha fi amrina. Okey, fi kepala fa. Okey, begitu dulu. Sing ke bawah. Okey, lubang kepala yang agak besar tu tutup separuh. Okey, begini. Fi. Okey. Begitu. Fi amrina. Okey, turunkan ke bawah. Naik ke atas. Okey, begitu. Titik 1. Titik 2 untuk fi. Untuk ya. Man ahdatha fi amrina hadha.
Fi amrina. Alif. Okey, mim ra. Mim ra. Kita buat mim yang senang saja. Seperti mana huruf mim pada man. Okey, fi amrina. Okey, itu. Okey, ini untuk ra. Okey, turun ke bawah. Dan buatkan ekor dia. Gunakan hujung mata yang tajam. Okey, bentukkan begitu. Dan warnakan dalam. Okey, huruf ra. Fi amrina. Kemudian huruf nun, alif. Nun. Itu. Okey, macam agak tegak juga di situ. Dan naik ke atas. Fi amrina. Man ahdasa fi amrina hadha. Ha. Sana. Macam ada condong sikit. Okey, ke situ. Turunkan sikit. Okey, turunkan. Okey, naikkan ke atas. Okey, fi amrina hadza. Man ahdasa fi amrina hadza. Alif. Hadza ma laisa minhu. Fahuwa raddun. Okey, mim alif. Mim. Naik atas. Okey, bagi tegak sama tegak dengan alif tu. Kalau katakan sengit maka nampak agak pelik lah di situ. Malaisa. Okay, lam. Macam alif. Ada kepala dia di sini. Okey, kepala. Okey. Begitu. Ada turun sikit daripada garisan tu. Kemudian buat ya. Okey. Macam ada tajam sikit tu. Okey, huruf sin. Gigi pertama agak kecil. Gigi kedua besar sikit. Okey, gigi ketiga macam huruf nun. Bentuknya seperti huruf nun. Malaisa. Okey, malaisa. Titik. Okay, malaisa minhu. Minhu. Okey. Mim. Nun. Okey, tidak terlalu tinggi. Dan begini boleh juga. Mula begini. Okey, naik atas sikit. Okey, dan ke sana. Ni boleh lukis gini. Ma laisa minhu. Fahuwa raddun. Fahuwa raddun. Fa. Pusingkan. Itu. Tutup lubang sikit separuh ni. Okey, huruf ha. Okey, mulakan dari sini. Turunkan ke bawah. Okey, naik ke atas. Turunkan sikit. Okey. Henti kejap. Okey, buat kepala waw. Okey, begitu. Lubang tutup sikit. Okey, ekor dia. Okey, cantumkan menggunakan hujung pen yang tajam. Cara cantuman tu kena pastikan halus lah. Fa.
Fahuwa raddun. Huruf ra. Okey, kepala ra. Ekor dia sama macam ekor waw tadi. Begitu, dan menggunakan hujung mata untuk membentuk hujung ra yang lebih cantik lah. Okey, ra. Dal. Okey, dal. Naik sikit. Turunkan begitu. Dan turunkan sikit je. Okey, begitu. Ni hujung ni ada naik sikit. Gitu. Okey, fahuwa raddun. Okey, untuk baris boleh menggunakan mata B2. Mata B2. Mata B2, 2.0. Lebih kecil sedikit lah. Okey, untuk baris atas mim, man. Okey, man. Bentuk dia bukan begitulah. Okey, baris mati. Man ahdasa. Okey, ada hamzah di sini. Buat hamzah kecil lah. Menggunakan mata kecil sikit. Man ahdasa. Dasa. Fi. Mati. Okey, ada hamzah di sini. Baris atas. Baris mati. Amrina hadha. Ma. Laisa. Ni bagi panjang pun boleh ni. Laisa minhu. Fahuwa minhu. Bagi mati berdepan. Minhu. Fahuwa. Fahuwa raddun. Rad. Okey, sini ada syaddah. Okey, tanwin. Itu. Fahuwa raddun. Tanwin. Beginilah, naikkan ke atas. Okey, begitu. Fahuwa raddun. Okey, artinya dalam menggunakan had rek'ah, terjemahan. Had rek'ah, terjemahan. Terjemahan. Okey, kita menggunakan mata kecil sedikit. Di sini, terjemahan. Okey, saya besarkan sedikit. Okey. Terjemahan. Okey, bentuknya tak sama seperti had nasah. Kita begitu dulu. Okey, ra. Okey, dan gunakan hujung mata warnakan. Terjemahan. Huruf jim ni besar sikit. Begini. Itu.
dan turun ke bawah. Itu. Okey, mim. Itu. Mim. Turun ke bawah. Tolak ke atas. Turun ke bawah. Dan nun. Pusingkan ke sana. Okey, titik. Terjemahan. Satu titik. Terjemahan. Sesiapa yang mereka-reka dalam urusan agama. Mereka. Sesiapa. Sesiapa. Titik bertindih. Sesiapa. Sin. Ya alif pa. Pa alif. Sesiapa. Okey, sin pertama. Okey, sin. Gigi satu, gigi dua, gigi tiga, gigi satu lagi, gigi dua, gigi tiga, ya. Okey, sesiapa. Gigi pastikan cukup supaya kalau tak cukup gigi, dianggap satu kesilapan, boleh dipotong markah. Okey, kepala pa tu dia tak ada lubang. Okey, alif. Okey, sesiapa yang mereka-reka. Okey, yang okey. Tu. Naik ke atas sikit. Tolak ke sana sikit. Turunkan. Okey. Yang. Ya. Ngah. Okey, sesiapa yang mereka-reka. Okey, mim. Gitu dulu. Tolak. Okey, roh. Roh warnakan saja lukis. Okey, sesiapa yang mereka-reka. Ya. Okey, kaf. Alif. Siapa yang mereka-reka. Ejaan pertama ada alif. Ejaan kedua tiada alif pula. Okay, mereka-reka. Okay, huruf roh. Ya. Kaf. Sesiapa yang mereka-reka dalam urusan. Dalam. Dal. Alif. Lam. Gitu je. Okey. Okey, mim. Mereka-reka dalam urusan agama. U. Alif. Waw. Roh. Waw. Dalam urusan. Sin. Gigi satu, gigi dua. Okey, nun. Okey, titik dia. Urusan agama. Urusan dalam kurungan agama. Alif.
titik. Okey, mim. Okey, agama. Kami ini. Kami ini. Kami. Kaf, alif. Okey. Kami. Ini. Alif. Ya. Nun. Kami ini. Perkara yang tiada. Perkara. Kepala pa tak ada lubang. Okey, ra. Kat sini boleh cantumkan dengan elok-elok lah. Saya hanya draftkan sahaja sebagai sedikit garis panduan untuk penulisan. Mudah-mudahan membantu. Perkara. Alif. Perkara yang tiada. Yang. Tadi kita dah tulis yang dah. Turun sikit. Naik atas. Bulatkan sikit kepala nga ni. Turun ke bawah. Tolak di sana. Tajamkan hujung. Yang tiada. Kita ya alif. Ta ya dal. Yang tiada. Asas. Okey, asas. Alif. Sin. Sin. Yang tiada asas. Okey. Sambung baris kedua pula. Yang tiada asas. Mana ni kedua ni? Okey, sini. Kita terjemahan ke di sini. Tiada asas. Sini. Ataupun dalilnya. 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 Dalam kurungan dalilnya. Dal. Okey, lam. Ya. Lam. Dalilnya. Okey, tiga. Dalilnya. Okey, dalilnya. Daripada agama, maka ia tertolak. Dalilnya daripada agama. Daripada agama. Daripada. Dal. Ra. Pa. Kepala tak ada lubang. Okey, turunkan ke sana. Okey, daripada agama. Alif. Ga alif. Mim. Agama. Maka ia tertolak. Maka. Mim. Kaf. Maka ia tertolak. Ia. Ia. Alif. Ia. Ia tertolak. Taro.
Ter to la lam masuk qaf. Tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Titik. Dalam kurungan. Rawahu. Waw. Rawahu. Al-Bukhari wa Muslim. Al-Bukhari. Alif. Okey, lam tak salah. Lam. Okey. Naik atas. Gitu. Kha. Tolak ke sana. Okey. Al-Bukhari. Ra. Ya. Al-Bukhari wa Muslim. Wa Muslim. Waw. Mim sin. Letak atas juga. Mim. Sin. Gigi dia. Okey. Turunkan di sini. Okay, buat mim. Wa Muslim. Okay, tutup kurungan. Okay, titik. Okey. Sedikit panduan untuk penulisan hadis, iaitu man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Okay, tulisan saya ini tidak terlalu kemas sebab hanya sekadar panduan saja. Jikalau untuk mendapatkan kekemasan perlu latihan yang lebih lagi lah. Sekadar panduan untuk bentuk huruf mudah-mudahan membantu. Itulah artinya dalam had rakaah terjemahan sesiapa yang mereka. Ejaan ini saya mengikut ejaan yang telah diberikan. Seperti ada perbezaan pada mereka dengan mereka tu. Dalam urusan agama kami ini perkara yang tiada asas atau dalilnya daripada agama, maka ia tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat kepada mereka yang mencari-cari draft susunan bentuk atau kaedah tulisan had nasakh dan juga had rakaah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.